Waktu yang paling baik sekali untuk anda stop makan kalau anda tengah diet ialah pada waktu sebelum terbenamnya matahari. Kalau anda boleh stop lebih awal, lagi bagus. Pukul 6 ke anda stop, pukul 7 ke anda stop, pukul 4 lagi bagus untuk anda stop makan. Sebab bila kita makan, makanan yang kita makan tu akan habis dihadam oleh badan kita dalam masa 4 ke 6 jam bergantung kepada sebanyak mana makanan yang kita makan. So contohlah anda biasa tidur pukul 11 malam. Kalau anda dah stop makan pukul 5 petang, bermakna 11 malam tu dah habis dah makanan yang dah diproses di dalam badan anda, makna badan anda dah betul-betul boleh rehat pada pukul 11 malam tu. Anda bayangkan kalau anda berhenti makan pukul 9 malam, pukul 11 anda tidur, bermakna pukul 2 ataupun pukul 3 pagi barulah kesemua makanan yang anda makan tu habis dihadam. Bermakna kalau anda tidur pukul 11 malam, anda tidur tapi badan anda masih belum boleh rehat dengan sepenuhnya sebab badan masih lagi proses makanan yang anda makan tu walaupun anda tengah tidur. So kita tidur ni nak rehat kan, tapi kalau badan masih lagi menghadam masa anda tengah tidur, masa bila anda boleh rehat sebenarnya? Itu yang bila bangun rasa macam letih, rasa macam malas nak bangun kan, sebab badan tidur lambat. Kita mentally memanglah kita rasa macam tidur awal, tapi fizikal badan kita ni dia tak dapat rehat yang secukupnya sebab anda makan lewat malam. Okay, makan-makan kurus.